Di mana dokumen saya? Baik. Masuklah. Pusing. Saya tak percaya dengan mata saya. Oh, Marge. Itu bukan wanita. Dia seorang dewi. Dan dia Terasa sedang kau datang ke perlihatkan. arah saya. Ya Tuhan, dia benar-benar Lihatlah hebat. dia. Sungguh cantik. Alangkah harinya di sini. Ini pasport saya dan ini tiketnya. Terima kasih. Oh, saya memang tidak suka perhatian lelaki hari ini. Nikmati masa anda, lelaki-lelaki. Saya perlu naik kapal terbang. Mungkin kita boleh ikut dia. Oh. Kemana kamu semua pergi? Ayo kami. Tunjukkan tiket kamu. Dan ini kapal terbang saya. Betapa hebatnya figura. Tidak seperti saya. Oh, saya penat sangat berjalan dengan ini. Di situ kamu, beremas saya. Mama rindu kamu sangat. Memang mengecewakan. Jadi, mari kita pergi perjalanan. Jejak ke tampan. Halo, tiket Anda? Sheila. Seorang number, tidak membayarnya. Tidak bisa membawa anjing sama seperti haiwan lain. Saya ada idea yang hebat. Topi hebat di mana saya akan bersembunyi di dalamnya. Selamat tinggal, Bobby. Jangan risau. Dia tinggal dengan saya. Pasport Anda, Puan. Itu bagus. Sekarang untuk sedikit pemeriksaan latar belakang. Apa? Haiwan siaran kerodi atau krowser. Tetapi jangan risau. Haiwan siaran ini wajib menunggu dan tinggal di sini sehingga Anda kembali. Hello, Tuan. Bolehkah saya periksa topi kepala Anda? Dalam kes itu, saya akan tunjukkan satu hela. Hokus pokus dan kata laluan itu ada di sana. Awak bunuh saya. Baiklah, lebih baik bawa topi itu untuk diperiksa. Itu pelik. Dia masuk. Maafkan saya. Sila masuk. Tidak, tiada apa-apa pun dalam beg. Datang dengan Okey, cepat, betul. Tuan. Oh tidak, Arnab itu keseorangan di dalam sana. Hai, saya minta maaf sepuan, tetapi saya tahu cara untuk membantu awak. Satu hela kecil dan rakan berbulu awak akan bersama awak. Sekarang, saya rasa saya mendapatnya. Itu dia. Halo, sayang. Wah, Awak ke buku. akhirnya. Saya okey. Tidak tanda-tanda haiwan. Saya pulang. Baiklah, lada semua langkah dan teratur. Saya belum melihat bakul itu. Bagaimanapun. Oh tidak, kucing itu berada di dalamnya. Saya tahu. Tuan, pernahkah sesiapa memberitahu Anda bahwa Anda mempunyai dagu yang hebat dan menonjol? Boleh saya ambil gambar Anda? Baiklah, kenapa tidak? Sebentar. Saya perlu betulkan rambut dulu. Sekarang saya sudah bersedia. Oh, itu bagus. Ia berfungsi. Sekarang perkara paling penting ialah menaiki kapal terbang secepat mungkin. Maaf. Saya perlu pergi. Hei, apa itu? Bakul kosong? Saya bau haiwan di dalamnya. Oh, hello. Adakah ini datang? 3. Baiklah, ini tempat duduk saya. Sekarang saya boleh keluarkan. Kucing. Oh, comelnya. Boleh saya belai kamu? Sudah tentu. Kucing yang baik. Apa yang berlaku dengan saya? Saya Allah. Hello. Terima kasih. Selamat petang. Jom. Pertukaran yang baik. Lihat dokumen. Mari kita lakukan imbasan yang baik. Adakah Anda membawa haiwan? Saya... Tiada setiap kau tunggu sebentar. Ira Renday. Hamster. Tidak perkecualian. Haiwan dilarang sama sekali di atas kapal. Sayangnya. Ada peraturan ketat di sini. Saya pasti saya tidak boleh bawa katak juga. Kita perlu cari jalan segera. Saya ada sebuah buku yang sudah saya baca sepenuhnya. Bermakna saya boleh ubah suai sedikit. Saya tak pernah suka bahagian cerita Sekarang mari itu. kita pusingkan saudara-saudara. Siapa ini? Baik. Ini tiket Ya, saya. elektrik. Boleh saya pergi? Tepat sama yang berwastin ini. Nampak jelas. Baiklah, terus. Baiklah. Tolong naik ke atas. Di mana tempat duduk saya? Letakkan bagasi Anda di rak atas supaya tidak menghalang. Anda bersedia untuk berlepas. Oh, bagus. Mereka tidak dapat menangkap kita. Saya akan mati. Hello. Bagaimana keadaanmu, kawan babi? Apa itu? Ia mengejar kepalaku. Hai,
Ini tiket saya. Apa kabar? Hey, Yuka, awak okey? Saya minta maaf, tetapi Castle tidak akan pergi ke mana-mana. Sekurang-kurangnya bukan naik kapal terbang. Haiwan tidak dibenarkan atas penerbangan. Awak sudah dengar? Tiada haiwan peliharaan dibenarkan atas penerbangan. Oh, Saya. saya perlukan bantuan awak. Ya, itu lebih baik. Hello, tiket anda, sila. Saya rasa cicak itu keluar berjalan. Encik, adakah semuanya baik? Semuanya baik-baik saja. Sedikit. Saya marah dengan awak. Apa masalahnya dengan dia? Betul. Dia baru teringat satu jenaka lucu. Betul, Alex. Saya tak faham sangat. Biar saya lihat apa yang dia ada. Saya sudah tahu. Cuba untuk bawa haiwan masuk. Alamak. Oh, tidak. Apa yang ada di dalam itu? Mari kita pergi dari sini. Cepat. Kemana dia pergi? Kami tidak tahu. Terlepas. Ayo, hidup saya. Baiklah, terima kasih. Ini tiket saya. Takir. Siap ke bawah. Karena masih taksel. Haiwan tidak dibenarkan di dalam kapal. Tolong bagi ikan itu kepada saya. Dia akan menjaga. Saya tak percaya saya terpaksa berpisah dengan iPad saya. Ia sangat sensitif. Tapi saya ada idea. Ke tepi. Ini kertas kerja saya. Mari naik dan cepat. Apa ini? Tiada haiwan di atas kapal. Bukan semasa saya bertugas. Oh, ups. Berani kamu. Silakan, Mas. Saya main sini. Tolong. Dan ini tempat duduk saya. Yay! Apa? Tidak. Terima kasih, ya Tuhan. Hanya ular sawah yang tidak berbahaya. Itulah dia. Saya hanya dapat satu Shiba. Saya tidak suka itu langsung. Saya lebih lama daripada itu. Hebat. Ia kelihatan seperti pengguguran. Anda bayar kami sebagai perbandingan. Wah! Saya tak percaya mata saya. Saya tak pernah lihat begitu banyak lollipop. Mari kita mulakan kecil-kecilan. Tidak mengapa, kita hanya perlu buka balutan. Setakat ini, Anda tidak melakukan kerja yang baik. Saya tidak akan berputus asa. Berhenti ketawa. Oh, tidak. Saya patahkan gula-gula saya. Saya tak sangka itu mungkin. Yang penting ialah karamel masih utuh. Itu sahaja yang saya perlukan. Rasanya sangat sedap. Hebat. Untungnya, saya sudah selesai. Hebat. Saya sudah lama terlewat untuk menyegarkan ingatan. Lihat betapa mudahnya saya boleh buka pembungkus ini. Wah, saya banyak perlu belajar daripada awak. Hentikan menjadi cantik. Masa untuk bermain besar. Saya mahu makan semuanya sekaligus. Apa yang awak buat, Alex? Jangan takut. Saya cuma nak hancurkan karamel saya. Tengok, berjaya. Tiada bulan yang tinggal. Oh, hebat. Saya sangat kuat. Hentikan Alex Horsk. Baik, Stuzieren, saya sudah istirahat. Sekarang kita perlu tuangkan karamel ke dalam mangkuk. Itu banyak idea. Kamu ada idea yang sangat hebat. Oh, saya perlukan satu lollipop penuh. Saya tinggalkannya atas satu sebab. Tidaklah awak boleh celup dalam karamel yang dihancurkan dan makan. Sangat mudah. Sayangnya ia habis begitu cepat. Saya cuma perlu masukkan seledak ke dalam mulut saya. Itu pun tidak buruk. Ini sedap. Saya tak mau berhenti. Awak tumpahkan separuh daripadanya melewati mulut awak. Mila, sekarang giliran awak. Untuk simak sendiri dengan betul. Apa idea? No, bagaimana semuanya muat dalam mulut awak? Tidak dapat dipercayai. Saya takut dia akan berakhir dengan teruk. Apa? Saya kehilangan suara. Baiklah, saya akan bantu awak. Berpegang kuat. Kenapa kamu tidak mendengar saya apabila saya sudah selesai? Saya tidak boleh terus capai perkara ini. Saya tak boleh buat lagi. Wah, apa benda itu? Bau juga. Kita dalam mimpi buruk. Apa masalahnya? Tidak mengapa. Saya bersedia untuk letakkannya semula. Apa? Apa benda itu? Saya tak dapat melihat dan ia kelihatan seperti sebutir jagung. Anda mungkin betul. Ia tidak bercerita yang langsung tiup berbau.
Anda masih tidak faham, bukan? Benih-benih itu membuat bertih jagung. Saya tidak tahu bagaimana. Baiklah. Di mana anda mendapat idea itu? Bagaimana jika kita hanya tanggalkannya? Tidak. Oh, ia tidak berfungsi. Terlalu sukar. Kita perlu fikir semula. Saya rasa ia cukup kuat untuk memberikan 1 biji. Bagaimana ia berfungsi untuk anda? Saya rasa ia terlalu lama. Sekurang-kurangnya mari kita bermain sekejap atau tidur. Hebat, kawan-kawan. Kita ada anak-anak. Wah, hebat. Kami percaya kepada anda. Ya, ia sangat bagus, bukan awak? My seliki merge untuk yang lebih serius daripada pelurus rambut untuk bertemu kumpulan saya. Saya rasa besi seluruhnya akan berfungsi di sini. Pasti itu akan berfungsi. Cakap awak buat kami teruja juga. Sekarang saya sudah lakukannya. Saya sangat cepat. Awak mengejutkan kami secara positif. Kepala saya terbakar. Ya. Terlalu panas. Kadang-kadang dia panggil saya pemalas. Saya beri popcorn ini membantu mengalihkan fikiran daripada masalah saya. Hebat. Saya berjaya dengan sangat baik. Adakah saya sepatutnya membuat pertaruhan besar sebegitu? Oh, saya ada idea. Wah, apa benda itu? Mesin bertih jagung? Awak tak pernah nampak sebelum ini? Saya akan beritahu cara menggunakannya. Mula-mula, awak cuma masukkan biji jagung ke dalam. Ya, macam tu. Itu cukup buat masa ini. Biarkan Hijau saja. sudah siap. Ini luar biasa. Satu keajaiban teknologi yang Saya sebenar. rasa kita boleh tambah lebih banyak bijian untuk hasilkan bahagian kecil. Tertelan dengan... Oh ya, itu satu lagi perkara. Saya lebih suka begitu. Oh, masih ada biji jagung yang tertinggal. Saya akan gunakan semuanya. Sekurang-kurangnya mesin anda tidak terkawal. Ini mungkin yang terbaik. Adakah terdapat udang karang yang sebenar? Ia kelihatan menakutkan. Saya bahkan takut untuk menyentuhnya. Mengerikan. Kecuali anda hanya ada 1 udang karang. Lihat bilah saya. Saya rasa kita tidak perlu takut. Walaupun udang-udang karang ini tidak berbahaya sama sekali. Oh, Saya tidak tidak. begitu pasti tentang itu. Saya tidak dapat bayangkan bagaimana saya akan mengendalikan bahagian yang besar ini. Saya Terima akan kasih, cuba biarkan Alex. Mela Anda mula. adalah kawan sejati. Anda tahu ia agak sukar pada saat ini. Ia nampaknya tidak seburuk yang saya sangkakan. Betul ke? Oh, ya. Saya malah suka rasanya. Saya sedia untuk makan seluruhnya. Semuanya sedap. Saya tidak sangka akan menyukainya. Jujurnya saya juga sedikit terkejut. Ya, ia sangat sedap. Mila, kamu mungkin Sikat ingin gigi Anda selepas makan seperti ini. Itu memalukan. Jangan rasa bersalah. Perkara berlaku. Saya berharap saya boleh menguruskan bahagian saya seperti anda. Baiklah, mari kita mulakan dengan kecil. Saya akan cuba ambil sekurang-kurangnya 1 gigitan. Itu pelik. Saya sangka udang karang itu bergerak. Lebih baik saya dapatkan yang lain. Mujurlah saya ada banyak pilihan. Tetapi Terima pertama, kasih. saya akan buang semua barang tambahan. Tak kenal awak. Apa yang awak buat? Tak ada apa-apa. Saya bukan apa-apa. Saya hanya perlu membersihkan udang kara. Itu apa yang bukan awak lakukan menakutkan, padanya? lihat ke Maaf, atas. kawan-kawan. Nadi. Saya tak sengaja. Baiklah, cuba sekarang. Sedap. Wah, saya harap saya telah mendapat ini. Mau bahagian seterusnya? Saya akan suka untuk bermain di dalamnya. Oh, saya mempunyai cukup makanan semula. Hebat. Saya sering memproses anda dan saya tidak ada apa-apa lagi. Sekarang kita menyampaikan cerita. Oh, baiklah, Yok adalah contoh yang hebat untuk saya. Sekarang saya bersedia untuk mencuba 2. Hebat! Ia memang sedap. Pinjam sedikit daripada anda? Tak mungkin. Awak dah makan punya. Sekurang-kurangnya beri kami seekor udang karang setiap seorang. Cukup. Saya kata tidak. Jangan halang saya daripada menikmatinya. Sedap. Woohoo! PewDiePie! Saya rasa itu tidak cukup. Kenapa Jangan awak? katakan saya begitu. Ayo, jangan marah. Saya hanya bergurau. Oh, tidak. Ada banyak. Bagaimana ia boleh masuk ke sini, sayang? Awak okey? Oh, tidak.
Tolong saya. Jadi pelindung saya. Selamat tinggal. Sesuatu. Jangan baling pada saya. Tidak. Sakitnya. Dengan semua petunjuk yang ada pada wira kita hari